Tahukah anda, animasi Doraemon sebenarnya memaparkan satu ironi yang sangat besar? Animasi yang disiarkan sebelum Power Rangers muncul di kaca TV pada setiap hari Sabtu jam 7 malam merupakan ritual wajib bagi pakcik dan makcik anda dahulu yang kini sebiji seperti rupa Doraemon. Nobita sering dianggap sebagai penanda aras kebodohan yang cukup tulen, namun ada satu perkara penting yang kita terlepas pandang dalam siri ini. Walaupun dibekalkan dengan gadget abad ke-22 yang mampu mencetuskan konflik dunia, Nobita sebenarnya hanya mahukan kebahagiaan yang sangat sederhana. Jika mesin masa atau pintu suka hati itu jatuh ke tangan pihak yang salah, sudah tentu tamadun manusia boleh hancur sekelip mata walaupun ada pegawai masa yang menjaga. Namun Nobita tetap konsisten. Dia cuma mahu tidur siang tanpa gangguan atau mencari jalan memenangi hati Shizuka. Dia langsung tiada cita-cita politik untuk menakluk dunia. Ada kalanya rasa macam nak rembat sekejap mesin masa itu semata-mata nak sekolahkan semula member zaman hingus yang kuat kencing cakap Pokemon itu maksudnya aku sayang Yahudi. Kelakar bila fikir balik, subjek bahasa Melayu pun dia selalu kantoi sampai cikgu pun pasrah. Tapi bila bab teori konspirasi longkang, tiba dia punya level ilmu kalah pakar linguistik antarabangsa, sampai bahasa Aramaik pun dia boleh petik selamba.